Seorang budak lelaki melihat sekumpulan kerbau liar berlari deras ke arahnya. Kerana ketakutan, dia menutup kepalanya dengan kedua-dua tangan. Namun yang mengherankan, kerbau-kerbau itu tidak menyerangnya. Sebenarnya, ketua kawanan itu melindunginya seolah-olah dia adalah Raja Padang Rumput. Budak itu istimewa kerana dalam dirinya sudah mengalih gen Raja Singa. Sebulan sebelumnya, ketika memburu, dia bertembung dengan seekor singa. Dia segera menyembunyikan adiknya di belakangnya. Berdiri di hadapan singa itu, dia tahu dia tidak mampu membunuhnya. Jadi dia perlahan-lahan meletakkan senjatanya di tanah, supaya singa itu faham dia tidak berniat jahat. Tatkala pandangan singa mula menjadi lembut, tiba-tiba bunyi tembakan memecah kesunyian. Disebabkan ayah budak itu, singa menjadi marah. Ia mengom lalu menerkam budak itu dan menceraikannya dengan teruk. Semua orang menyangka dia tidak akan selamat. Tetapi setitis darah singa jatuh ke dalam lukanya, dan gen mereka mula bercampur. Raja Singa merasakan perubahan itu. Ia melepaskannya dan pergi dari situ. Tidak lama kemudian, luka budak itu sembuh sepenuhnya dan tubuhnya menjadi luar biasa kuat. Apabila dia melempar lembing, ia tertusuk ke pokok sejauh 100 meter. Kelajuannya menjadi lebih pantas daripada cita, dan dia boleh menewaskan rusa dengan mudah. Suatu hari, ketika memanjat pokok, dia ternampak dua pemburu dari jarak 50 batu. Apabila dia sampai di sana, kerbau itu sudah pun mati. Para pemburu mengugutnya dan menyuruhnya pergi segera. Pada saat itu, haiwan di dalam dirinya bangkit sepenuhnya. Dia mengambil sebilah pisau dari tanah, menerkam salah seorang pemburu dan menjatuhkannya dengan ganas. Melihat lebih ramai pemburu di kejauhan, dia bersumpah akan membuat mereka semua membayar atas perbuatan itu.